traffic control, you're cleared for takeoff. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih yang mana hadir pagi ni. Cuma ada dekat sini 3 orang belum sampai. So kita plan mancing ketam. So makna kata dalam masa sejam lagi 9 sampai 10 ketam tak naik, kita akan change plan. Makna kata kita akan apa sahaja benda yang melekat pada jut ketam dikira lah. Tapi kena snap gambar lah. Snap gambar lah, kalau boleh landscape lah. Makna kata kalau lepas pukul 10-11 ketam naik, ketam akan dikira juga. Ketam akan dikira sebagai kita punya competition. Ikan dia jadi tolak ke belakang lah. Lepas tu ketam dulu akan kira. Berdasarkan jumlah berat lah. 2 ekor, kita ambil 2 ekor lah. Kalau sekor, sekor. And then kalau kata hujan ke apa, lagi akan di brief oleh dengan chief FSO lah ni lah. Kalau ada nampak macam ada ayak dah tak okey ke, kita akan stop immediate and then kita akan draw lah. Makan akan sampai lagi lah. So tentang pemasangan semua tahu dah kot, no? Pemasangan jut lain-lain ada lah, have fun lah. Jaga keselamatan anak-anak, takut ombak pun besar. So yang budak kecil-kecil tolong elak lah. Okay, terima kasih. Menyebut Arif untuk bagi taklimat keselamatan sikit. Hujan ke mancing? Arif dan Mahani. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini saya dan Kak Mahani akan jadi inilah ERT untuk tandingan ni lah. So semua hati-hati lah mancing. Jaga jangan kena ketik yang ketam lah. Kalau tak hati nak ni, panggil orang yang pakar-pakar main buka. Lepas tu satu lagi, budak-budak siapa yang bawa anak-anak, kalau nak mandi jangan daripada bendera ni. Jangan bukan kawasan mancing. Sebab takut nanti sangkut dengan mata ke apa lah. So siapa yang anak-anak nak mandi tu tengok sama, sebab sini dia curam sikit, ombak pun besar. So bahaya sikit lah kalau nak ni, nak mandi. Foto group sekali. Nangkap siap-siap foto group, takut lagi panas pula kan. Jom. Ramai semua tangkap gambar. Okey, kami pergi sana. Kami pergi sana. Ambil belah mana? Belah mana? Alah, tak payah duduk ni lah, main basah dah, ramai. Pakai sebelah G ni nak pergi macam mana pula hari ni? 9-10 minit, 10 minit lagi kita tunggu. Dah balik dah, bos? Sekejap dah, balik dah. Alamak, hotel. Lambat. Dia consider lah. Consider sama nama ketam. Nampak saiz.
Ada bekas tak? Letak dalam bekas. Gari kita lepas balik lah lepas ni. Kira kau ni. Ketam ah. Ketam. Ambil dengan tuan dah. Ambil kat kucing. Wow, glamour. Tak lari ni bang? Tak lari. Ini kita mengai. Ngai. Ya. Ni apa bos? Boleh apa? Boleh. Nampak ketam lah. Beli Beli. Beli rempah siap-siap. Masih menunggu. Ni dah bukit jalan apa? Jalan kereta bang. Bulan dapat tak tahu bang. Apa dia ni? Ni, okey kah? Dapat Makan ikan sekok. Dekor. Tu, ikan tu nak mana? Karapu. Tu, hujung. Hujung nak karapu. Dah, okey. Mantap. Ini bakal juara. Tak ada orang nak air. Dia lah juaranya. Ni tak cekang. Saja bagi pak. Oh. Saya cocok. Sungguh. Pasal mulut. Diam. Buat apa? Ada rakam apa? Baju okey, besar Ahid. Baju besar Ahid. Memang aku letak besar tu. Oh, tu lah. Tak boleh. Pergi dia. Buat apa? Tanggul buat piyul buat apa? Buat mi sanggul. Macam pakai mesin atas apa kau. Boleh beli kembang. Ada apa? Dia ha? Dia. Dia alun sikit je. Tak ada alun awal tadi okey. Ni nak macam boleh warah ni macam mana? Ha? Tolong mo. Patah lah. Berat patah lah. Kamu dekat ni dua rumah. Ha? Dua rumah. Mana? Boleh. Tak kira lagi. Dia ke 10 Ya. Ha. Jual sebab ada ketam tu ada lah. Ada dah. Ha. Berapa dah? Ketam dedek ni. Tak. Cik lah. Janji ketam dekat-dekat. Ngastar boleh apa? Ha? Boleh apa? Boleh apa? Boleh sangkut tak ada Kau sangkut ramai-ramai. Ni tu sangkut tu, tu sangkut. Dia pun duk ambil rapu. Swimming kat batu lah. Nak aku pakai batu tu, dia kena bernama bukan sangkut tau. Dia tak boleh. Batu tak boleh. Vendor tak angkat makan ni pun sampai makan tu. Vendor sampai bila nak hantar makan tak tahu. Mana saya pagi tak boleh ah. Oh boleh jadi.
Menangi besar. Yang tak jelah, dia ketam dulu. Ikan dia kendian. Muka bangga lagi. Oh, ada apa nak cakap ke? Kita buat lok hari ni ya. Kita buat Asam dah. Oh, payment lah. Kasar. Oh. Ada lagi ni. Okey boleh depan. Tiga kecilnya. Okey guys. Tiga empat sama. Okey boleh ya. Boleh habis dah. Habis dah, bawa banyak-banyak. Bagi sikit sudah kita kumpau. Alright. Okey. Hari ni ketam usi kare anak. Dua ekor lah hari ni. So pemenang utama mereka adalah Fitri dengan Dedek. Fitri menang dekat ketam dia telok lebih lah. So minta Fitri ambil hadiah. Dia makan je. Ketam dia lepas. Champion ke? Champion. Champion lah. Champion lah. Champion lah. Tak payah tengok lah kita. Kamera depan. Tunjuk ketam. Ketam mana ketam? Adik. Ni ya tak mengecewakan detektor ni dia ni. Oh, selalu menang. Ada podium semua. Right. Dia dah number. Okey. Dedek, minta Dedek. Yang ni pun nak hantar Kevin. Baik Dedek mana Dedek? Hantar kat Kevin, hantar kat Kevin. Dedek. Hantar Kevin dulu. Yang ni pun nak hantar Kevin. Ini sekali. Boleh pegang. Ni. Yang ni sekali bagi. Tak dibiar nak tudung lah tu. Okey, kurang 5 gram ya. Lebih dengan telak. Oh jatuh. Jatuh. Jatuh kau sudah. Sudah tak pasti. Tidak pecah. Okey, nombor 3 dimenangi oleh second runner up ah. Second run up ya betul. Ikan paling besar ni. Azrita Syahari. Azrita Syahri. Ada ambil ni. Oh, siap dia. Baik tak dia? Boleh pegang ikan. Boleh ikan sekali. Ikan sah. Ikan mana ikan? Oh jatuh. Tak betul lah tu. Abang ni. Tak betul lah tu. Pandai-pandai lah bawa sendiri. Esok bawa ya. Hari dah. Mana? Okey, habis chat. Okey. Mana? Okey.
Okey, dengan ikan 300 gram. Kak Nora. Kak Nora. Yeay. Woo. Kak Nora balik lah. Turunkan. Tak tahu lah dia pergi pantai. Pantai dia pergi kemah. Ada hari tutup cermin dia tahu. Masuk kursi apa? Apa nama? Kemah. Ikan pari 1 gram. 1 gram. Empat. Mana dia? Mana tak ada? Korana. Misi. Cantik. Korana. Mai sini. Mari rezeki anak. Kalau rapi kita duduk dekat situ. Mari. Tengok sana. Nombor. Okey. 9. Ni dah ke nombor ni? Nombor 5 ni. Oh, nombor 5 sian. Kak Nur Rafidah ikan bolos. Ikan bolos 25 gram. Dah hari ikan bolos, ikan glamour last minute. Enam. Last minute dah. Ini kesian. Yang ni ambil Pak Din punya ni, Pak Din punya. Kesian, jadi dah. Sekali. Tak tahu lah. Pam. Okey, Pak Din. Pak Din dapat pam. Dapat pam lagi. Pak Din nombor apa? Pak Din nombor 7. Bagaimana sana. Beratur sana. Rangku. Nombor 8. Buat tak mau pula. Apa benda ni? Tak tahu lah. Okey. Jangan kata tak mau bagi aku. Nombor apa? Nombor 8. Ikan tengah tekok ya. Sumbat. Habis dah. Nombor 8 habis dah. Laki draw 8 dengan 9 tak ada. Siapa lagi kan? Laki draw tadi nombor 8 ada dalam ni. Sebab ikan last ni masuk. So kita nak kira macam mana ni? Tak apa, bagi saya laki draw lah. Sian. Jadi dah memang ada untuk laki draw, tapi nombor tu dah ada masuk dalam ni. So dapat ambil laki draw. Takut tak ada hadiah. Tadi ni. Itu ya. Ambil lah. Dua ni laki draw lah. Boleh ambil. Ambil. Ambil silakan. Semua boleh ambil ke? Ambil. Kumpau. Jadi semua termasuk laki draw punya. Buka ni hari lah. Dia tak ada ambil lah. Tak ada. Melampau. Terima kasih. Oh, jatuh. Apa ni? Dua ke? Ambil satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laki draw buat nama. Ada laki draw nama. Dua orang dua nama kan? Thank you. Dua orang dua nama. Dia tu main ke? Thank you. Mai, tanya dua orang. Tengok dia. Bismillah. Dapat satu ya. Dapat ke? Ambil yang Ambil kacau dulu. yang tu. Okey. Nombor lah. Nombor ya. Oh, 11 Pergi ambil. 4 ke 11. Ada. Ada nombor tak? 12. Thank you. Satu thank you, satu nombor 11. Boleh ambil kita ambil gambar ha? Nanti tu. Voucher kena ada dengan orang ha? Tak dapat ikan ambil. Ambil satu dah. Terima kasih. Tak dapat ikan ambil layak laki bro. Tak dapat ikan layak. Kumpau. Yang kumpau ambil. Kumpau dia ambil. Saya dapat ikan kecil tak kira.
Tak kira. Sebab dah ada hadiah dah. Dapat sumpah. Thank you. Tangan tak betul. Nombor 8 je tak tahu sekarang. Boleh ambil, sekali kita ambil gambar dengan kad kupon yang dah simpan. Bukti. Thank you. Thank you. Mana thank you? Thank you. Geng kumpau. Dia kena ambil dua lah. Dua. Thank you. Weh, ada lagi ya. Nombor 10 macam mana ni? Nombor 9. Okay, freestyle dulu. Weh, ni mana ada? Biha. Thank you gambar ah. Lagi draw. Cici belakang. Tengok. Siapa dapat satu? Dah tu tutup ni. Nombor 1. Meja ambil ah. Oh, tak apa. Ni, nak bagi souvenir sikit. Dekat kita punya FSO. Lewat sampai ni. Okey. Bendera mana lagi? Oh, bendera.